Kami jumpa satu gerai ni ada macam-macam jenis makanan yang best-best. Yang penting harga dia sangat berpatutan. Gerai Lompat Tikam by Cik Kiah ni ada macam-macam jenis kuih, makanan ready to eat pun ada. Yang paling famous mestilah Lompat Tikam. Ada pulut sekaya, bengkang, macam-macam lah. Yang specialnya dekat sini, depa ada celup-celup juga tau. Boleh tengok lah dia punya ingredient tak kedekut. Yang ni pula depa buat sotong kangkung. Tengok dia bubuh kuah pun dah terliok weh. Dekat sini pun depa ada yong tofu juga tau. Bahan-bahan dia serendah RM1 je. Yang mana peminat rojak tu boleh try juga rojak depa ni. Ayak dekat sini pun murah, RM3 je. Serius cakap, kopi dengan green tea dia memang kau. Pilih pun dah pilih, jomlah kita makan. Lompat Tikam dia tak pakai pewarna tau. Lemak manis sedap elok weh. Patutlah ramai orang beli celup-celup dia. Sedap, pedas, manis, masin semua cukup. Bukan tu saja, dia punya rojak, sotong kangkung, yong tofu ni pun sedap. Kami try juga dia punya kuih-kuih tradisional. Bagi kami semua secukup rasa elok je. So kalau hampa beli memang takkan menyesal lah. Macam-macam ada dekat sini, harga pun berpatutan. Kalau hampa dari Alor Start ke Kangak, gerai depa ni duduk kat belah kiri tau. So hampa jangan lupa singgah.